Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dalil ni simple guys. Kalau kita tak mula ubah langkah kita sendiri, hidup akan kekal di tempat yang sama. Saya ulang, malam ni T-Boss season pertama untuk tahun 2026 dan 20 orang dah slot in nama. Saya percaya rezeki ni bukan untuk semua orang, tapi mesti ada untuk orang yang ada dalam life ni. Kena tahu. Okey, korang kena tahu, T-Boss ni bukan skim cepat kaya. Ini platform kerjaya. Ada sistem, ada mentor, ada team. Majority start dengan part time. Belajar sikit-sikit. Kita diajar buat sesuatu berperingkat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wa qul i'malu, dan katakanlah, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amalan kamu. Yang penting, mula dulu. Itu kunci Wa alaysa lil insan, dan bahawa manusia tidak memperoleh illa ma sa'a, selain apa yang diusahakannya. Saya ada tampal poster dekat live ni. Tengok perlahan-lahan, baca elok-elok. Kalau hati awak rasa tenang je bila tengok ni, itu mungkin petunjuk. Ramai takut nak mula, takut gagal, takut buang masa. Tapi Nabi SAW ajar kita, apabila kamu telah berazam, maka fatawakkal ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Yang penting, jalan dulu, usaha dulu, harungi dulu. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup live saya ni dengan serangkap 2 nasihat. Tak perlu perfect, tak perlu yakin 100%. Cukup berani bagi peluang pada diri sendiri. Kalau korang rasa peluang ni mungkin untuk korang, DM saya. Kita bincang baik-baik. Kalau sesuai, kita jalan sama-sama. Kita fly sama-sama. Itu saja untuk sesi kita petang ni. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Itu saja geng. Ingat, pelan padu, tiada ragu. Assalamualaikum.